Pada 18 Disember 1994, Alison Botha, seorang wanita berusia 27 tahun dari Port Elizabeth, Afrika Selatan. Beliau menjalani malam biasa bersama rakan-rakannya, namun malam itu berubah menjadi mimpi ngeri. Selepas menghantar rakannya pulang, Alison kembali ke apartmennya. Ketika keluar dari kereta, seorang lelaki bersenjatakan pisau menyerangnya, memasanya duduk di passenger seat dalam kereta dan membawa Alison ke kawasan terpencil. Di sana, dia dipukul dan disiksa sampai kepalanya hampir terputus. Mereka meninggalkannya untuk mati. Walaupun dalam keadaan yang brutal, Alison tidak menyerah. Dia menulis nama penyerangnya di atas pasir, iaitu Terence Kruger dan Frans du Toit, dan merengkak ke jalan untuk meminta bantuan. Dia menjalani pembedahan dan bertahan hidup. Kisahnya menjadi simbol kekuatan dan ketabahan. Alison menulis buku I Have Life, menceritakan pengalamannya dan menjadi penceramah motivasi, memberi inspirasi kepada ramai orang.